Jual harga market, kata mahal. Jual bawah market, kata tipu. Ini orang apa lagi mau. GLA 45, kereta kita insyaAllah condition tak ada masalah. Kalau ragu-ragu booking inspection tempat lain, bagi tahu dekat mana, saya hantar pergi. Jangan minta saya yang book, nanti kata pakat dengan workshop pula. Ini bukan spek biasa-biasa tau. Fully loaded punya spek. Ada bucket seat, semua ada. Panoramic ada. Tahun 21. Harga 209. Harga body 45S, bukan 35, bukan 250. Lagi nak survey satu Malaysia ke? Jangan buang masa survey-survey bang. Takut nanti tinggal tapak tayar je. Kalau dah jumpa, dah tengok kereta, dah cun, jangan fikir panjang lagi. Jangan fikir panjang lagi. Kalau betul nak, mari. Kereta pun tak ada apa nak komplain bang. Saya dah inspect kereta ni 2 kali dah. Dah tengok kereta keadaan luar dalam dah 2-3 kali dah saya tengok. Sebab ada seorang tu datang sampai 2 kali. Jadi saya pun tengoklah kereta 2 kali. Marem tak marem ni? Tengok. Ambient light semua ada. Semua ada bang. Carbon-carbon pun ada tu lah. Minat macam biasa Roger. Roger terus. Kalau jauh, book inspection, tak kisahlah Skrut ke, dekat mana-mana specialist Mercedes dekat area saya ni. Booking, bagi tahu saya dah booking slot dekat workshop tu, tolong hantar kereta. Saya pergi. Janji jadi beli je. Kita tak ada masalah. Tengok rim. Cantik tak cantik lagi ni. Condition belakang. Ni condition belakang rasanya owner lama tak bawa penumpang. Duduk depan je. Ini standard. AMG punya bucket seat memang macam gini. Berminat, Roger. Nak tengok kereta dulu, mari. Showroom kita dekat Glamoury Shah Alam. Nombor saya dekat atas. Harga, detail kereta semua ada dekat atas. Apa-apa Roger je. Okay, bye. Assalamualaikum.